Salam hormat, salam bahagia, selamat datang ke Stadium MPAJ Padang Perdana. Hari perlawanan untuk minggu ke-6 untuk aksi peringkat kumpulan A, pertemuan di antara Sternen FC dan juga Kuala Lumpur Spice Girl FC. Saya Nakuda Kamel, bersama saya di meja pengulas pastinya saudara Ruzal Tarmizi diberikan kepercayaan untuk memimpin rakan sepasukan pada malam ini. Sepak bola yang akan dimulakan tidak lama lagi. Detik pertama yang dimulakan oleh pasukan Sternen yang pada malam ini akan berdepan cabaran Spice Girl yang ketika ini yang pastinya dahagakan 3 mata penuh untuk mereka kembali dalam 4 pasukan teratas. Satu pergerakan awal yang cuba dilakukan terus dikeluarkan. Boleh beraksi dengan dalam beberapa posisi. Kita melihat Zarit Sofia dan Putri Nur Alisa boleh beraksi selaku penyerang juga. Antara lintang ini tetapi terus ke Drakapan Ainul Syaukina. Oleh kerana pada ketika ini KL Spice Girls terikat dengan 7 mata bersama PJ Galaxy Girls. Apakah ada serangan untuk pasukan Spice Girl? Azhar, satu percubaan dilepaskan dari jaringan yang pertama untuk Azhar Harmiza mencari gol pertama setelah satu ruang yang dimiliki melalui hantaran lolos yang dilakukan oleh rakan sepasukan. Azhar Harmiza menyempurnakan percubaan itu untuk gol pembukaan Spice Girl pada malam ini. Azhar Harmiza memberikan segala-galanya untuk Spice Girl pada malam ini. Satu gerakan yang cukup baik, 1-2 bersama dengan Rihla. Dan inilah kelebihan yang dimiliki oleh Azhar Harmiza apabila dia diberikan ruang. Dia mempunyai kepantasan untuk melepasi pertahanan. Kesilapan yang bermula apabila membiarkan Rihla bergerak bebas. Dia mengatasi seorang pemain dan tolakan ini bijak untuk mendapatkan Azhar meski ada halangan cuba dilakukan oleh Ain Hanis, tetapi jelas dia memiliki ruang yang cukup besar dan satu teknik yang cukup baik sekaligus mendapatkan jaringan pertama untuk Spice Girl, jaringan ketiga untuk musim ini. Itu akan mendatangkan bahaya untuk mereka, jadi perlu untuk mencari tambahan jaringan dan itu disedari oleh mereka dan sebab itulah mereka menyerang bertubi-tubi ketika ini. Satu tandukan yang cuba dilakukan dan gandaan jaringan berlaku di sini. Untuk gol kedua Spice Girls melalui sentuhan di ruang kotak penalti lawan yang berjaya disudahkan, bermula dengan sepakan penjuru ini. Sekali lagi satu hantaran yang cukup baik dari Putri Nur Alisa Wilkinson. 3 pemain berada di sana. Azhar Harmiza, Azhar Harniza, Nabilah juga berada di sana. Kita menantikan pengesahannya. Tampak seakan-akan sentuhan terakhir itu adalah menerusi Nur Nabilah, sambil ada pemain Sternen juga memberikan tekanan sedikit terlindung. Namun ianya jelas jaringan terhasil memberikan kedua untuk mereka. Nur Nabilah, Putri Nur Alisa antara lolos ke sebelah kiri untuk Rihla. Apakah Rihla tidak boleh lewat untuk melakukan satu percubaan dan melepaskan satu jaringan. Jaringan ketiga terhasil di waktu kecederaan ini untuk Spice Girls meraihkan gol ketiga mereka. Jaringan ketiga yang menjadi cetak oleh Nur Nabilah sekaligus menutup aksi separuh masa pertama ini. Satu jaringan yang cukup cantik, hantaran bijak Putri Nur Alisa. Rihla dia tidak tamak, dia melihat pilihan 2 pemain menanti diberikan kepada Nabilah. Sekaligus jaringan ketiga Spice Girl terhasil. Jaringan kedua pribadi Nabilah dalam perlawanan ini. Mungkin akan ada hat-trick di babak kedua jika prestasi ini terus dikekalkan oleh pemain-pemain Spice Girls. Jadi tamatlah si separuh masa pertama dengan keputusan semasa. Sternen 0, KL Spice Girls 3. Zarit Sofia ke sebelah kiri untuk mendapatkan Rihla. Apakah ada buruan gol keempat? Rihla, satu percubaan dan jaringan dilakukan oleh Rihla. Bermula hantaran di sebelah kiri dan berjaya disudahkan. Satu percubaan untuk gol keempat buat Spice Girls. Satu jaringan yang cukup cantik. Kredit kepada hantaran Zarit Sofia. Dia membebaskan Rihla. Kemudiannya ruang yang terlalu besar dilepaskan oleh Ransanti Ainul Syaukina. Cuba melakukan tepisan tetapi rembatan tersebut cukup berkualiti, cukup cantik. Sekaligus mereka menambah koleksi jaringan seawal minit pertama di babak yang kedua ini. Jaringan keempat daripada Rihla, jaringan kedua pribadi beliau musim ini. Saya kira permulaan yang cukup baik untuk Spice Girl. Belum sempat kita memperkatakan tentang statistik. Zarit Sofia
pendek untuk mendapatkan Rehla. Lepaskan ini. Sekali lagi Rehla di sebelah kiri. Hantaran ke tengah. Apakah satu percubaan dilepaskan? Sekali lagi untuk gol kelima buat Spice Girls. Tetapi Azhar yang sudah pun dikesan dalam kedudukan offside. Biarpun satu follow up yang cuba dilakukan, benar-benar di hadapan orang kotak penalti, di hadapan pintu gol Sternen. Dan sekali lagi gerakan di sebelah kiri dimulakan oleh Rehla. Dia cukup efektif. Tidak kira beliau beraksi di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, namun mujur. Sepakan penjuru sebenarnya untuk Spice Girls ketika ini. Perlu lebih berhati-hati, jika tidak pastinya situasi seperti mana separuh masa pertama berlaku dan ininya berlaku. Untuk free header berlaku. Gol kelima untuk Spice Girls daripada Azhar. Untuk tandukan yang cukup penting buat gol kelima melalui free header yang dilakukan oleh beliau. Bermula dengan sepakan penjuru ini. Ya, satu hantaran yang cukup baik, tepat daripada Rehla menuju ke sasaran dan mudah untuk disudahkan oleh Azhar Niza. Saya kira sekali lagi dia tidak diberikan tekanan. Sudah 3 kali dia merupakan pemain yang paling kecil di dalam kotak penalti tersebut, tetapi dia melakukan tandukan buat kali yang ketiga dan kali ini ianya membuahkan hasil. Pemain-pemain Sternen jelas hanya ball watching saja. Zahra Sofia. Tiada tekanan tinggi diberikan oleh pemain Sternen dan jelas bagaimana Zahra Sofia yang dijatuhkan. Apakah jaringan ke-6 akan direalisasikan oleh Aina Suraya? Aina Suraya, satu percubaan tetapi agak terlalu rendah pula. Yang mudah untuk terkena benteng. Satu percubaan dan Ainul. 2 jaringan terhasil daripada 5 ini, bermulanya dengan sepakan penjuru untuk Spice Girl. Putri Nurhaliza. Apakah satu sentuhan dan jaringan ke-6 terhasil buat Spice Girls. Bermula dengan sepakan penjuru di sebelah kanan daripada Putri Nurhaliza yang berjaya untuk disudahkan di ruang kotak penalti Sternen. Sekali lagi hantaran yang cukup berkualiti dari Putri Nurhaliza Wilkinson, dan di sini tidak ada sebarang masalah untuk disudahkan oleh Syafiqah dengan tandukan di depan pintu gol pasukan lawan. Tidak ada tekanan diberikan oleh pemain-pemain Sternen kepada Syafiqah. Dia hanya menanti dan dia hanya melakukan satu tandukan mudah untuk pertahanan pasukan Spice Girls ini menjaringkan gol. Lantunan itu kemudian berjaya untuk ditanduk kemas oleh Syafiqah. Masih lagi cuba dia untuk dikekalkan oleh pemain Spice Girls. Bola ketika ini berada di ruang kotak penalti dan sepakan penalti diberikan kepada Spice Girls di penghujung perlawanan ini. Sabrina yang ditugaskan untuk menyempurnakan sepakan penalti di dalam perlawanan ini. Apakah jaringan ke-7 untuk Spice Girls akan terhasil melalui sepakan penalti ini? Yap Feilun akan berdepan dengan Sabrina. Dengan kaki kanan, Sabrina berjaya melunaskan sepakan penalti ini untuk jaringan ke-7 buat KL Spice Girls. Dan tipuan whistle panjang daripada pengadil untuk menamatkan aksi peringkat kumpulan A pada malam ini dengan keputusan penuh Sternen 0 dan KL Spice Girls 7. Satu percubaan tepat daripada Sabrina, biarpun ada tepisan yang berjaya dilakukan oleh Yap Feilun untuk jaringan ke-7 melengkapkan keputusan penuh pada malam ini. Keputusan penuh Sternen 0, KL Spice Girls 7. FS Women Super League 2025. This is our time.